Assalamualaikum. Konnichiwa. Okey. Hari ni aku Putra kan. Hai, Assalamualaikum. Konnichiwa. Okey, aku pula. Hai, Assalamualaikum. Konnichiwa. Saya Putra daripada Motor Game Malaysia. Jadi tak jadi. Hari ni saya akan review helmet daripada NHK Limited Edition Samurai. Tapi sebelum tu, kita roll. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Okey, bertemu kembali bersama saya. Okey, hari ni saya akan bagi tahu lebih detail mengenai Samurai ni. Okey, kita mula dengan dia punya shell dia dulu. Okey, shell dia adalah daripada polycarbonate. Alright, macam biasa yang standard open face. Okey, bentuk dia sama je macam yang sebelum ni, yang version yang lama. Okey, ni version 2. Cuma beza dia, yang version yang kedua ni dia matte. Okay, dia matte, dia color matte. Yang version pertama tu dia gloss. Visor dia lagi tirus. Nak compare dengan yang dulu. Okay, tengok dulu dia bulat. So dia baru dia tajam, tirus. Dekat depan dia pula, bagi depan. Okay, dia punya ni airflow dia. Okay, boleh nampak airflow dia. Okay, ada dua. So dekat belakang pula ada dua juga lubang angin. Alright. Sebenarnya ni function tau. Dia bukan saja buat, dia function. So untuk udara masuk dengan lebih lancar lah. Okay. Matte ni dia datang dengan sun visor tau. Okay, dia ada button dekat sini. So tekan je kat button ni, so dia akan turun. Alright. Okay. So kalau nak naikkan dia balik, tekan balik ke atas. Alright. Lepas tu dia punya padding dia sangat selesa. Okay, sangat selesa, serius. Alright. Dan dia juga pakai macam biasa, standard punya, pakai double D-ring macam biasa sama je. So dekat dalam ni dia dah upgrade daripada dulu padding dia warna merah tau, ada line warna merah. So ni dia jadi warna full black. So nampak lagi kemas dan eksklusif lah. Kita cerita dia punya corak dia. Alright, boleh tengok dekat atas ni dia buat konsep kan koi. Okay, koi ni kita tahulah, koi ni daripada Japan. Dekat belakang ni boleh nampak ada samurai. Samurai ni kira macam trademark lah untuk Japan. So samurai kira macam askar Japan So dia letak samurai. Dekat tepi ni pun ada samurai. Dekat sini pun ada. Okay, helmet ni the special dia glow in the dark. Dekat sini pula dia ada tulis dia punya ECE. So korang jangan risau lah. Okay, boleh nampak ECE. So helmet ni jangan risau lah kalau macam kena tahan dengan polis ke, dengan JPJ ke sebab tak ada sirim. Tapi helmet ni bukan maksudnya tak kata tak diluluskan, dilulus. Cuma helmet ni dia buatan luar pada Malaysia. So dia kena ECE. Dia punya kod dia ECE 22.05. Alright, andai katalah kan dah pakai lama, so dia ni stiker ni dah tercabut. So jangan risau. Dekat sini pun ada lagi dia punya bukti yang dia ada ECE. Okay, nampak ini dia ECE. Okay, jelas Alright. Berat dia adalah 1.350 gram. Alright, sangat ringan lah. Apa lagi yang special dia, helmet ni dia datang dengan nombor siri. Okay, nombor siri. Okay, kat mana nak tengok? Dekat tepi ni. Alright. Ni. Nombor sini dia bukan stiker tau. Ini dia tanam terus. So pakai lama pun kena basuh hujan ke apa, dia tak tanggal Helmet ni selalunya kita tengok helmet dia datang dengan beg jeruk. Wait a minute. Beg jeruk. Jeruk bali, jeruk yang besar, jeruk yang kecil, limau namanya. Selalunya kita tengok helmet datang dengan beg jeruk common sangat beg jeruk ni common sangat mana-mana helmet. So ini dia datang dengan beg. Beg apa? Zip. Okay. So beg ni dia boleh kita boleh Tina tahu okey. Nak Tina tahu okey. Nak
nak jadi sling bag boleh. So sangat nice lah kalau nak bawa helmet ni pergi ride kan. So next dia ada CJ, surat beranak dia. Surat beranak macam kita punya sertifikat lah. Kita beli helmet, kita dapat CJ ni. Okay, macam mana nak dapatkan samurai ni? Okay, korang boleh je walk in je ke Motogear Batu Cave ataupun ke Shah Alam. Okay, ada 2 branch Okay, kalau tak dapat datang sebab orang kata ada urusan busy ke apa kan, boleh je beli secara atas talian. Website boleh, WhatsApp kita orang pun boleh. Harga pula, harga dia bawah pada 500. Cuba tekan berapa? Okay, harga dia 450 sahaja. Jangan lupa like and follow kita punya page Motogear Malaysia, Instagram motogear.my dan juga Motogear Shah Alam. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami. Okay, macam biasa, amalkan ABC. Always be careful. Okay, selalu berjaga-jaga dan berhati-hati di luar sana. Okay, kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Alright, so jangan lupa stay tune. Ciao.